Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam wabarakatuh ya warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh ya Ustaz. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah Alhamdulillah, nahnu bil nahnu khair. bi khair. Hal antum sha'imun? Alhamdulillah nahnu shaimun. Alhamdulillah. Nahnu minas shaimin. Ah, Alhamdulillah. Allah yubarik alaikum. Alhamdulillah wa barik. الآن قبل نبدأ درسنا بالدعاء من سورة الفاتحة ودعاء افتتاح. Bismillah. بسم الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. الرحيم. الحمد Alhamdulillahi لله rabbil رب alamin. العالمين Ar-Rahmanir الرحمن Rahim. الرحيم Maliki مالك Maliki yaumiddin. يوم yawmiddin. Iyyaka na'budu Iyyaka wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal ladzina Siratal ladzina an'amta 'alaihim. an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi ghairil 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. بسم waladdallin. الله الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma اللهم ftah افتح Allahumma alaina علينا hikmataka حكمتك wanshur وانشر alaina علينا min من khazaini rahmatika رحمتك ya يا arhamar أرحم rahimin. الراحمين. Rabbi رب shrah اشرح li Rabbi sadri wa sadri wa yassir yassir li li amri amri wahlul wahlul uqdatam 'uqdatam min min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Amin. الحمد لله. الآن عندي في موجود اقتباس أكلا أو الألغاز. هل تعرفون الألغاز؟ Laisa ya لا Ustaz. لا أعرف يا أستاذ. لو باللغة الملوية بمعنى teka-teki. Oh, Kaki Ustaz Tuhibbu teka-teki? suka. Kat mana ni ya Ustaz? Nuhibbu jiddan. Alhamdulillah. Okay. السؤال أول ما هو الذي يكف دائما؟ Ustaz, Hmm, boleh saya tanya maksud dalam bahasa Melayu, Ustaz? Okey, okey. Makna dalam bahasa Melayu dia apa benda tu yang dia berdiri je, sentiasa berdiri. Boleh teka tak? Saya bagi tiang dalam Ustaz. 5 saat. Tiang, bukan? Ha? Tiang. Tiang. Tapi Ustaz, Tiang ni bukan. dalam apa, Ustaz? Dalam maksudnya macam dekat padang bola ke? Mana-mana saja boleh teka. Mana Oh ya. tepat kita akan ni. Lampu isyarat Ustaz. Lampu Pokok-pokok. isyarat. Okey, Syahid lampu isyarat, Amar? Pokok-pokok. Pokok. Okey. Uh, Pokok dengan lampu isyarat. Yang tu tak tepat. Walaupun hampir sama tapi tak tepat. Okey. Jadi saya bagi jawapan. Okey, Ustaz. Okey. Ijabah ra ataupun dalam bahasa Arabnya ar-rafu. Ar-Rafu. Al-Ghafur. بعد ذلك السؤال الثاني ليس لديه عقل ولكن كثير من الناس يحتاج إليه. Bahasa Mana Melayu, dia Ustaz? Ustaz? Bahasa Melayu? Terjemah dia benda ni dia tidak berakal tetapi ramai manusia yang memerlukan dia. Telefon, Ustaz. Telefon. Telefon. Okey, Amar telefon. Syahid, Laptop Ustaz, laptop. laptop. Okey. Laptop dengan telefon. Dua-dua tu pun benda yang betul, hampir betul tetapi dia tidak tepat. Yang setepatnya adalah al-kutub. Betul tak? Kutub tu apa Buku. Ustaz? Ha? Kutub tu apa? Ni buku. Oh, kutub buku. Sebelum adanya. Ustaz, Ya. bukannya kitab ke buku, Ustaz? Itu kitab bahasa Arab, buku bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Oh. Betul ke? Betul ke yang awak yang apa dalam pengetahuan awak? Saya betul. Betul. Kena yakin dengan benda ni. Okey, seterusnya.
Soal salis. Ma huwa allazi lahu arba'u arjal wa laysa lahu ayat. Apa dia, apa benda ni? Dia mempunyai 4 kaki tapi tak ada tangan. Apakah dia? Kita ada tangan. Apa Ustaz? Apa dia? 4 kaki tapi tak ada tangan. Teka je apa-apa. Ada Dinosaur Ustaz, dinosaur. Dinosaur. Okey, Amar. 4 kaki. Baik. Uh, Rambutan ke Ustaz? Ada kaki banyak. Rambutan. Oh, itu lebih pada 4. Tak apa, boleh diterima. Dua-dua tu tak menepati jawapan yang saya nak. Okey. Sedia untuk tengok jawapan? Apa Ustaz? Sedia Ustaz. Okey. Jawapannya adalah Oh, Al-Maktabah. 4 kaki Ustaz. Oh, 4 kaki. betul 4 juga kaki ke? tak ada tangan. Betul kan? 4 Betul kaki. Ustaz, betul. Betul lah 4 kaki. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Ma huwa zu arba'a ajal walakin la yamshi. Dia mempunyai 4 kaki. 4 Tapi kaki. dia tak boleh berdiri. Dia tak boleh jalan. Macam Meja tadi tadi dia tak ada Ustaz, meja tangan. tadi. Meja tadi Ustaz. Ustaz, kursi Meja Ustaz, tadi. kursi. Kursi Ustaz. Kursi. Aiwah. Oh, Mumtaz. kursi. Oh, Syahid. Alhamdulillah. Ijabah al-kursi. Kursi. Lagi Ustaz, lagi Ustaz, lagi. Ahsani. Alhamdulillah. Okey. Apa? Aina ra'aitum kulla hadhihi asya'. Kat mana awak boleh dapatkan, boleh nampak setiap daripada jawapan-jawapan yang saya bagi tadi. Dalam teka-teki tadi. Dalam kelas Ustaz. Kan? Dalam kelas. Maktabah Ustaz, Lagi? pustaka. Maktabah. Allah. Ya salam. Ya Ya Abdul Syahid. salam. Ya salam. Ahsanta ya Abdul Syahid. Maktabah Itu Ustaz. maktabah. Okey. Siapa yang di antara kamu ni yang suka pergi ke maktabah? Suka saya. Amal Suka? Ustaz, saya tak berapa Ustaz. Alhamdulillah. Bagus Amal. Okey. Berkaitan dengan maktabah, apa yang kita dapat, yang kita tahu yang dalam buku teks kita tu, yang berkaitan dengan maktabah. Ada banyak Ustaz. buku cikgu. Buku. Tajuk dan dalam buku teks. Oh, dalam buku teks. Hayya ila maktabah Ustaz. Hayya ilal maktabah Ustaz. Ya. Benar sekali anak-anak. Okey. Maudu' al-yawm hayya ila maktabah. Alhamdulillah. Ahsantum jami'an. Alam sanata'alam an maudu' hayya ila maktabah. Hal antum musta'idun? Adakah kamu semua bersedia? Sangat-sangat. Nahnu musta'idun Ustaz. Nahnu minal Alhamdulillah. musta'idin. Alhamdulillah. طيب الآن هيا نستمع وهيا ننظر إلى بعض الكلمات التي تجد في المكتبة. Jadi sekarang ni kita sama-sama dengar dan kita lihat apakah kalimah-kalimah yang ada dalam perpustakaan. Okey, baik. Okey, al-awwal الطلاب. اوكي كرر مع أستاذ. الطلاب. At-tullabu. At-tullabu. طيب الطلاب باللغة العربية ولكن باللغة الملوية الطلاب بمعنى pelajar-pelajar lelaki. Pelajar lelaki. طيب وبعض الطالبات At-talibatu. At-talibatu. bermakna pelajar-pelajar perempuan. Pelajar-pelajar perempuan. Al-musta'iru Al-musta'iru. bermakna peminjam. Peminjam. Okay. Al-kutubu Al-kutubu. bermakna buku-buku. Buku-buku. Okay. Ustaz nak tanya. Mal mufrad.
minal kalimat al-kutubu. Al-kutubu. Saya Ustaz. Alkitab. Okey. Kitab. Hawil. Betul Ustaz? Kitab. Al-kitabu. Mumtaz. Al-kitabu. Syukran Syahid. طيب. بعدين المجلات Al-majallatu. Al-majallatu. bermakna buku majalah lah. Buku majalah, Majalah. majalah. Buku majalah. طيب. المراجع. Al-maraji'u. Al-maraji'u. Okay. Bermakna buku rujukan. Buku rujukan. Rujukan. Okay. Al-jaraidu. 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 Bermakna surat khabar. Surat Surat khabar. khabar. Okay. Ar-rufufu. Ang-rufufu. Al-rufufu. Bermakna rak. Okay. Rak buku lah. Okay. Rak buku. Okay. Baik. Seterusnya. Okay. An-nasyaratu. An-nasyaratu. Okay. An-nasyaratu. Buku nota. Buku nota. Buku nota. Okay. Al-lasiqatu. 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 Okay. Al-lasiqatu bermakna stiker ataupun pelekat. Okay. Pelekat. Okay. Al-bitaqatu. Al-bitaqatu. Okay. Bermakna kad. Okay. Kad. Oh, kad. Okay. Baik. Min fadlikum uridu uridu Fazirul iqra al-kalimat wa syahid yumkin turajim makna al-kalimat. Abda' Yep, min asyubah. nabda bi asyubak. Asyubaku. طيب. syahid Bermakna rajim. Makna syahid. Asyubaku. Tempat pertanyaan. Kaunter pertanyaan. طيب ممتاز. Oh, betul. Okay. Betul. بعدين Al-komputer. Al-komputer bunyi sama Ustaz. Komputer. Komputer. Okay. Hebatlah Syahid ni. Okay. At-tawilatun. Meja panjang Ustaz. Meja panjang. Meja. Meja lah. Okay. Oh. Ustaz, nak tanya. Ya. Apa beza at-tawilatu dengan al-maktab? Al-maktab. Okay. At-tawilatu ni dia panjang lah kan. At-tawilatu panjang. Al-maktabu ni meja biasa. Okay, Kalau faham. at-tawilatu sebabnya kalau apa panjang bahasa Arab apa? Tawilun. Tawilun kan. Jadi at-tawilatu ni meja yang panjang. Okay, baik. Sambung. Al-kanabatu. Sofa Ustaz. Okay, betul. Jangan sebut kursi. Kursi apa bahasa Arab? Kursiyun Ustaz. Kursi. Okay. Al-kanabatu ni adalah sofa. Okay. An-nizamu. Peraturan Ustaz. Okay, peraturan. Okay, baik. Betul. Al-mau'idu. Al-mau'idu. Kad. Betul tak? Kad. Kad al-bitaqah. Jadual. Jadual. Boleh terima lah. Ataupun tarikh jadual yang dipinjamkan ke. Kalau kamu semua tengok dalam buku teks tu ada betul. Kad pinjaman buku kan. Betul. Dia ada tarikh pinjam, tarikh pulang. Betul. Itulah al-mau'idu tu. Inilah janji ataupun inilah tarikh untuk pinjam dan pulang. Okey, seterusnya. Al-gharamah. Al-gharamatu. Gharamah. Belajar tadi Ustaz dia kata denda.
Denda. Betul. Okey, betul. Tayyib. Oh. Mumtaz. Gharama tu denda. Okey. Benda. Lagi. Al-hud Al-hudu'u. Al-hudu'u, kalau gambar tu Ustaz, dia kata tolong senyap. Ha. Apa Ustaz? Tolong senyap ke? Papan. Bukan. Bukan tolong senyap. Al-hudu'u maksudnya adalah apa? Senyap. 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 Oh, Senyap. senyap. Okey, Al-hudu'. senyap. Okey, al-tawda' apa? Al-tawda'. Kalau al-hudu' senyap. Al-tawda'. Bising. Betul. Al-tawda' adalah Lawan. bising. Tayyib, mumtaz. آه والآن نحن سنوصل إلى الصفحة التالية إن شاء الله. طيب الآن سنعرف بعض الكلمات من الأفعال التي ستكون في المكتبة. طيب الأول يكتب بمعنى menulis. Menulis. Dia menulis. طيب يأخذ بمعنى mengambil. Dia mengambil. ترجع بمعنى memulangkan. يلتزم بمعنى bersungguh-sungguh. تبحث بمعنى mencari. تدفع بمعنى membayar. تسأل بمعنى bertanya. يقرأ بمعنى ماذا؟ ما معنى يقرأ؟ Dia membaca. Membaca Ustaz. أيوة ممتاز. membaca. يناقش berbincang. يطالع بمعنى mengulang kaji. يستخدم بمعنى menggunakan. تستعير بمعنى meminjam. تنظم بمعنى menyusun. يسجل بمعنى Menyerah. mendaftar. Mendaftar. Yumna'u bermakna dilarang. Kalau kamu tengok pada gambar tu, gambar X tu, maksudnya dilarang minum di perpustakaan. Yumna'u. Okey. Wal akhiran tuhafizu bermakna menjaga ataupun kamu nampak dalam gambar dalam buku teks betul. Tuhafizu tu Betul. dia seletik Stapler. ataupun dia ni alas buku Balut. kan, dia buat alas buku Balut. betul. Aha. Dia nak menjaga buku tu daripada koyak. Sebab tu dia pakai ni alas buku. طيب الحمد لله سنكمل دروسنا اليوم بالتدريبات إن شاء الله. ولكن قبل سنفعل التدريبات يمكن كل الطلاب أن يقرأ كل الكلمات التي درسنا قبل ذلك وتحفظ كل الكلمات وقراءة الكلمات قراءة صحيحة مع الفهم. طيب بعدين إن شاء الله سنفعل التدريبات. أيوة. طيب طيب الآن سنأخذ وستفعل إلى التدريبات. Okay. كل طلابي يرى هذه الصورة. نعم أستاذ. Okay. Jadi depan kamu semua ni adanya satu gambaran yang mana pecahan lah. Jadi al-yawm sataf'al tadribain wa hadha tadrib awal. Okey. Hayya bina ila furuq baina al-ba'a furuq wa hunaka uh, ila dan di sana mestilah kamu semua bentangkan dan bincangkan dalam kumpulan masing-masing
berkaitan dengan gambar ini. Apakah makna dia? Okey. Kemudian Ustaz panggil setiap kumpulan ke depan, kemudian kamu bentangkan kepada semua kumpulan kamu. Okey. Jadi Fazingul satu kumpulan kamu pilih ahli kamu masing-masing. Amal pilih jadi ketua, kemudian pilih masing-masing. Aina pilih juga. Aina lepas tu pilih untuk perempuan satu kumpulan 4 orang, satu kumpulan dalam 5 orang, dan Muhaimin. Jangan main belakang tu. Jadi kumpulan pilih. Okey, jadi Ustaz bagi masa kamu 5 minit untuk kamu siapkan hayya bina ila ila yabhath ilal majmu'ah. Yallah. Baik Ustaz. طيب. Okey. Ustaz, khalasna. Okey. Jadi awalan tafaddal ila mujtama'ama ilal amami wa sanabhath ma'a kullu talamiz wa kullu tullab. Yallah. Baik, baik Ustaz. Okey. Al-majmu'ah surah ula. Ma ma Surah Ula. Okey. Surah Ula, uh, gambar yang pertama tu Ustaz, gambar yang pertama. Yaktubu. Yaktubu. Yaktubu Okey, dengan makna apa, Yaktubu. Mak? Menulis. Menulis. Okey, tepuk tangan semua. Okey, bagus. Kumpulan kedua? Ah, Okey, yang gambar surah kedua. apa? Gambar yang kedua, As-suratul uh, tsaniyah. Yakhuzu Ustaz. Ya. Mengambil. Okey, betul. Fazingul. Okey. Betul tak? Fazirul main Contoh Ustaz. dia. Betul tak? Ah, tak Tengok tahulah gambar tu. Ustaz. Ke, ke Betul. Tazimu. Oh, Ya'khuzu. betul. Dia mengambil. Faham? Jangan main bila-bila Okey, lanjut. Amal. Maaf Ustaz. Apa yang ketiga? Okey, gambar yang ketiga, sedekah Ustaz. Betul Ustaz? Sedekah. Ah, Sedekah apa dalam bahasa Arab? Bil Arabi. oh, Yusaddiqu Yun, Ustaz. Betul ke? Ke salah Ustaz? Salah. Apa makna dia? Yumna'u. Ah, betul ke? Yumna'u Ustaz. Oh, bukan. Salah. Apa? Belakang. Ah, Aina, apa Aina? Tasta, tasta, Tastah. tasta apa? testa, testa, Tasta'in. Tastain. testa ini. Memulakan. Okey, boleh? Okey, Boleh jadi kita Ustaz? potong satu markah kumpulan nama. Okey. Okey. Dan yang Ustaz, terakhir, okay, yang terakhir, uh, Yaltazimu. yaltazimu bimakna bimakna Bersungguh-sungguh Ustaz. bersungguh-sungguh ahsantum kullu min ahlal jamaah ahlal jamaah. Naam. Summa Majmu' na'ti Asad. ila majmu'ah saniyah, majmu'ah Fazingul. Ah, Yallah ila amami wa sanabhath ma'akum ma'a kullu tullab. Yallah. Okey. Fazingul, as-suratul ula ma hadha? Yang ni ke Ustaz? Naam. Ha. Saya rasa Apa? Yunakishu. Yunakishu. Betul ke, Amar? Betul Ustaz, betul. 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 Betul lah sangat. Salah. Oh, Salah. Itu apa tu dia menyusun. Menyusun apa? Kita Yang nazzama mana? atas wazan Yang ni ke nazzama. bawah? Atas, atas. Oh, atas. Oh. Ustaz, Fazirul tengok Betul Ustaz, lah. Fazirul tak fokus dalam Tak kelas Ustaz. fokus Tak ni. fokus Ustaz. Ini kita panggil tunazzamu. Oh, Menyusun. tunazzamu. Okey. Baik Ustaz. As-suratus saniyah ma hadha? Yujad talib ma'a talibah yaf'alu ma angaftu yuf'alu. Hal angafta? Dia buat apa? Yusajil.
Yusajil. Betul. Apa yusajil? Makna dia? Mendaftar. Mendaftar. Okey. Okey, satu lagi Ustaz ambil gambar, lepas tu Ustaz bagi markah lah. Okey, yang Baik. gambar pangkah ni, apa ni? Mana'ah. Mana'ah, apa mana'ah? Yumna'u. Yumna'u. Di dilarang. Okeylah. Okey. Okey, hazal faqat ila tadngibah awal summa yallah ila na'ti ya huzu ila at-tadngibut tsani. Okey, mumtaz. Hadhihi surah kullu al-ijabah. Okey. Yallah ila na'ti ila at-tadngib as-sani. Okey. Uh, Hunaka salasah af'al al-madi wal mudhari' wal ama. Al-madi bermakna perkara yang telah terjadi. Yang telah lepas. Wal mudhari' dengan makna yang terjadi sekarang, bil hal sekarang ni. Dan sekarang dengan akan datang. Okey. Al-ama bermakna suruhan. Jadi Ustaz nak petik sahaja 2-3 orang untuk buat benda ni. Okey, Aina datang ke depan. Kata apa kata? Tanya dulu Hama. Tanya Hama. Hama apa Hama? Kata. Ah, Hmm. ah, Mudarik Ustaz. Kata makna dia dulu. Ustaz tanya Aina ni. Khabar membaca Ustaz, membaca. Aina membaca Aina. Apa mudahnya dia Aina? Yaktubu, betul. Ama apa Ama? Tuk. Dia saya Ustaz. Salah. Tanya, Ustaz tanya Aina dulu ni. Okey okey Oh, Ustaz. Tanya bukan. Aina Oh, dulu bukan ni. nama Amma. Okey. Salah tu. Ama dia uktub. Okey, Ama. Tadi dia nak sangat kan kita bagi kat dia. Ah, Okey. Ustaz. Baris yang kedua. Ama dia iqra'. Jadi, madi dia apa? Madi dia eh Ha. Madi dia eh apa? korok korok Ustaz. Atas wazan sulasi. Jadi 3 je guna sulasi. Qara'a. Okey, itu madi telah menulis. Okey, mudhari' dia apa? Mudarik dia yaqra'u Ustaz. Ya qara'u. Makna dia apa? Ya qara'u. Sedang membaca. Sedang membaca. Okey, mumtaz. Kemudian amal dia iqra'. Okey. Last kali Ustaz tanya. Fazingul. Tadi amal dia ikut semua. Kita ambil yang susah sedikit. Ambil kepada akhadha. Madi dia akhadha. Apa makna akhadha ni Fazingul? Akhoza telah mengambil. Telah mengambil. Fil mudhari' akhadha. Ya'khuzu. Ustaz. Ya'khudhu. Bimakna. Bimakna sedang Sedang mengambil. mengambil. Okay. Hayya bina ilal am. Am. Ma huwa? Fil am. Akhus. Akhus. Betul ke Ustaz? Okey. Itu salah. Dia berlainan Salah. dengan iqra' dengan is'al. Dia kita hapuskan alif jadi kita ambil khus sahaja. Dia itu ada dalam fi'il mu'tal. Itu nanti kita akan bincangkan apabila sampai kamu semua pada tingkatan 3 nanti. Okey. Jadi Baik. hazal faqat dangosna al-yaum alju ila fil bait awil ba'dal fasli sanabhath thaniyah wa turja wa ma'akum summa na'ti ila fasli mustaqbal insyaallah. Hadzal faqat minna jazakumullahu khairan katsiran wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. man. Okey. Syukran jazilan. Ya Ustaz. Syukran jazilan ya Ustaz. Okey.